dia ada function selain daripada kita minta dia ilmu bertulis, ataupun kita bagi arahan yang berbentuk bertulis, kita pun boleh bagi arahan untuk kita dapat hasil gambar. Dan kita boleh juga minta dia hasilkan video. Kita nak minta dia buat research, dan kita nak suruh dia fikir dengan lebih dalam pun boleh. Okay, so ni nampak sub. Okay, so ni cara salah, dia tunjuk cara salah, cara betul untuk gunakan AI. Okay, so settle. Saya dah ada 2 material. Lepas tu, takkan 2 ni je kan? Berdasarkan idea video yang kau bagi, apa lagi poster yang patut aku ada? So dia akan bagi idea. Sebab dia yang susunkan pada saya kelas ni. Saya minta dia buat kan, macam mana flow video untuk saya mengajar ni. Okay, lepas tu daripada apa yang flow yang dia dah buat ni, saya mintalah dia buat poster kan.